Selamat sejahtera semua, nama saya Monisa, anak perempuan Tirwasaga dan berusia 12 tahun. Saya belajar di SJKTB Vegananda dan kod sekolah saya ialah WBD 0178. Hari ini saya akan menceritakan sebuah buku yang menarik yang bertajuk Sang Kancil dan Buaya. Cerita Sang Kancil dan Buaya merupakan cerita rakyat Melayu yang ditulis oleh Rahimudin Zahari. Cerita ini tergolong dalam kategori fiksyen dan merupakan jenis cerita teladan atau dongeng, di mana watak haiwan digunakan untuk menyampaikan pengajaran. Biasanya, cerita ini dipersembahkan dalam bentuk buku kanak-kanak dengan anggaran 25 muka surat, bergantung pada versi dan ilustrasi. Cerita ini sangat sesuai untuk kanak-kanak dan pelajar kerana bahasanya mudah difahami serta mengandungi nilai pendidikan. Antara pengajaran utama dalam cerita ini ialah kepentingan kebijaksanaan, berfikir sebelum bertindak dan tidak mudah mempercayai orang lain tanpa menilai keadaan terlebih dahulu. Cerita ini mengisahkan tentang sang kancil yang ingin menyeberangi sungai untuk mencari makanan, tetapi menghadapi masalah kerana sungai tersebut dipenuhi oleh banyak buaya yang lapar. Walaupun sang kancil sedar bahawa dirinya kecil dan tidak mampu melawan buaya-buaya tersebut, dia tidak berputus asa dan mula menggunakan kebijaksanaannya untuk mencari jalan penyelesaian. Dengan akalnya yang cerdik, sang kancil mendapat idea untuk menipu buaya-buaya tersebut. Dia memberitahu bahawa dia disuruh oleh Raja Hutan untuk mengira jumlah buaya di sungai sebagai persediaan untuk memberi ganjaran kepada mereka. Buaya-buaya yang tamak dan tidak berfikir panjang terus mempercayai kata-kata sang kancil. Mereka pun berbaris dari satu tebing ke tebing yang lain seperti yang diarahkan. Kesempatan ini digunakan oleh sang kancil untuk melompat dari satu buaya ke buaya yang lain sambil berpura-pura mengira jumlah mereka. Akhirnya, sang kancil berjaya sampai ke seberang sungai dengan selamat dan segera melarikan diri. Pada ketika itu, barulah buaya-buaya sedar bahawa mereka telah ditipu. Namun, semuanya sudah terlambat. Kesimpulannya, cerita ini jelas menunjukkan bahawa kebijaksanaan dan kepintaran dapat membantu seseorang mengatasi cabaran yang sukar walaupun berhadapan dengan pihak yang lebih kuat. Sekian, terima kasih.